apa hukum baca ayat Al-Quran semasa khutbah? Wajib ke mustahab ke? Maksudnya, kalau khatib tak baca ayat Quran, naik-naik khutbah tak baca, tak kod satu pun ayat Quran, sah ataupun tak khutbahnya? Okey. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang minoriti sedikit, baca ayat Quran wajib, termasuk dalam rukun khutbah. Ini antaranya ialah pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan juga dalam mazhab Imam Ahmad juga ada qaul yang mewajibkan. Alasan mereka hadis ni, Nabi baca Quran. Dan juga hadis Jabir bin Samurah yang kita baca itu, iaitu anna Nabi SAW kana fi khutbatihi yaqra'u ayatun minal Quran. Nabi baca ayat Quran, ayat daripada Quran di dalam khutbah, kata Jabir bin Samurah. Ini bukti dia. Jadi kita ni, kata Imam mazhab Syafi'i, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu semayang ikut macam aku semayang, dan khutbah tu sebahagian daripada rangkaian semayang Jumaat tu, maka kena ikut Nabi. Juga alasan mereka, Allah kata, idza nudiya lis-salati min yaumin jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bila diseru kepada hari Jumaat, kepada salat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah kamu kepada mengingati Allah. Dia kata, dia tak kata segeralah kamu pada salat, segeralah kamu pada mengingati Allah. Mengingati Allah tu merangkumi khutbah tu lah, khutbah. Dan ingat Allah yang terbesar ialah ayat Quran. Al-Quran itu az-zikr. Fas'au ila zikrillah, maka ingat Allah. Inna nahnu nazzalna dzikr, kami yang menurunkan az-zikr, zikir Quran. Maka dengan itu khutbah mesti ada ayat Quran. Antara hujah yang lain ialah hujah di mana Allah menyatakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dia baca Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu diam, mudah-mudahan kamu dirahmati. Majoriti para ulama menyatakan ayat ni turun berkaitan dengan khutbah. Dan ada hadis Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW baca surah Sad. Surah Sad ni 88 ayat tu. Bila sampai tang ayat sajdah, Nabi turun dan baginda sujud. Falamma balagha sajdah nazal fasajada wasajada an-nas. Bila Nabi sampai ayat sujud, Nabi turun, Nabi sujud, dan orang ramai pun sujud. Ini juga satu menunjukkan, boleh tak khatib bila sampai baca, bila dia quote ayat, sampai tu ada ayat sajdah yang disunatkan sujud, khatib turun mimbar untuk sujud, boleh. Boleh ada orang ramai sujud juga boleh, sunat. Tapi saya yang dengar ni, saya cadangkan jangan buatlah. Sebab orang kita dia tak apa faham. Saya heran, tok khatib turun pasal apa? Fi sujud. Ya, dia tak, bukan semua yang mengaji. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab apabila dia jadi dia jadi khalifah, apabila dia berkhutbah, dia lalu dalam surah An-Nahl, dia kata, ayyuhan nas inna namur bis sujud, wahai manusia, kita akan lalu dengan ayat sujud. Faman sajada faqad asab, siapa yang sujud dia dapat pahala. Wa man lam yasjud fala isma alaih, siapa yang tak sujud tak jadi dosa padanya. Riwayat Bukhari. Jadi tak usah sujudlah. Kalau tok khatib turun sujud, hak belakang semua duk tengok apa jadi dah ni. Hak ramai tu mai semayang Jumaat, hak mai mengaji dak, mai Jumaat seminggu sekali ya, lagi pening lah. Hatta tuan-tuan, ada cadangan supaya baca surah Qaf. Ada orang hantar kita cadang khutbah perlis baca, tulislah surah Qaf.
Betul, Nabi baca surah Qaf, ada riwayat baca surah Sad, tapi Nabi baca kepada satu masyarakat yang dia dengar surah tu, dia faham. Hatta Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia kata, zaman tu boleh. Zaman sekarang, hatta Arab pun kalau baca surah Qaf ni, mereka pun tak apa faham. Kena tafsir daripada mereka. Pasal dia bukan keupayaan seperti Arab dahulu, yang sangat faham di sudut balaghah, fasahah. Jadi, kena tengok kepada siapa yang kita berbicara. Tak apalah. Tapi yang pentingnya, dalil-dalil ini digunakan oleh mazhab Syafi'i menyatakan wajib khutbah kena ada ayat Al-Quran. Tak ada, khutbah tu tak sah. Mazhab yang lain, jumhur mazhab yang lain, Hanafi, Maliki dan juga qaul Muhammad kata tak wajib. Sebagian qaul Muhammad. Juga ada qaul mazhab Syafi'i kata tak wajib. Mustahab, sangat disunatkan, tapi tak wajib. Arti kata apa? Kalau tak baca, khutbah masih sah. Kenapa mereka kata demikian sedangkan hujah-hujah telah diberikan oleh mazhab Syafi'i? Kata mereka, semua tu perbuatan Nabi. Memanglah, mustahab lah. Tapi tak ada dalil menunjukkan wajib. Dia menunjukkan sunnah, betul. Tapi nak kata sampai khutbah tu jadi tak sah, tak sampai ke peringkat itu. Kalau kata sunnah, baca Quran, tak ada khilaf. Tapi adakah jika satu orang khatib naik, wahai tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah, marilah kita laksanakan sirahan Allah, dan kita tunaikanlah perintah Allah, janganlah kita derhakai Allah, jadilah mukmin yang baik. Satu dalil pun tak baca, sah ataupun tak? Mereka kata sah. Tapi hilang, tak ada sunnah baca Quran. Mazhab Syafi'i kata apa? Tidak sah. Tidak sah. Ini dua pandangan lah, kan. Kebanyakan ulama menyatakan sah. Kadar mana yang kata ayat Quran yang nak memenuhi supaya sah ni, ataupun supaya kadar wajib tu banyak mana, ataupun kadar sunnah tu banyak mana? Bagi yang kata wajib, yang nak memenuhi supaya cukup syarat ayat Quran tu banyak mana ayat dah? Ataupun bagi yang kata mustahab, sunat, nak memenuhi syarat sunat tu banyak mana? Pendapat yang pertama kata, hendaklah ayat itu dibaca, sebahagian ayat pun tak apa, tapi mustaqil makna. Makna dia tu cukup. Misalnya dia baca takbir, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu itu melebihi, melampaui atau mengatasi Allah dan Rasulnya. Dia tak baca wattaqullaha innallaha, dia tak baca. Banyak tu saja dia baca. Sah ataupun tak? Sah. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang pada kamu orang fasik buat berita, kamu hendaklah semak. Dia tak baca antusibu qauman bijahalatin, tapi makna dia dah cukup. Makna dah tercapai. Walaupun ayat tu tak habis dia baca. Kata mereka, juzuk yang cukup tu, kalau baca tu, okey. Dah tertunai wajib tu. Ataupun dah tertunai sunnah lah, bagi yang kata yang sunnah. Yang kedua, hendaklah cukup satu ayat. Okey, sebelum tu, bagi qaul yang pertama, kenapa dia kata begitu? Kerana ada ayat Quran yang kadang-kadang sempurna satu ayat, tapi tak jelas makna dia. Melainkan kena tahu ayat sebelum ataupun ayat selepas. Apa dia? Satu ayat. Pelajar Unisiraj. Satu ayat yang sepatah kata.
wa min dunihima jannatan. Surah apa ni? Ar-Rahman. Mudhammatan. Satu ayat. Satu ayat, iaitu hijau yang terang. Mudhammatan. Satu ayat. Apa dia hijau yang terang? Kena tahu ayat sebelum tu lah tentang syurga. Dia orang kata sepotong, walaupun cukup satu ayat, tapi ayat tu tak boleh dipahami. Tidak mustaqil, tidak bersendirian dia. Maka tak cukup. Okey, pendapat yang kedua kata satu ayat, tapi yang dipahami. Pendapat yang ketiga kata 3 ayat. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah yang pentingnya ialah dalam pelaksanaan kita di Perlis ni, kita baca setiap khutbah kita memang ada ayat Al-Quran. Kod-kod lah tuan-tuan pergi satu tempat nanti, tiba-tiba khatib tu naik khutbah, tak ada siapa, kawan kita pergi naik khutbah. Naik pergi ketak mai, bagi satu khutbah, tak ada teks, ayat Quran tak masuk. Turun semayang. Sah ataupun tak? Di sisi mazhab Syafi'i tak cukup lah. Khutbah tidak sah, Jumaat tidak cukup syarat. Tapi di sisi mazhab jumhur sah, tapi kekurangan sunnah. Tapi kalau orang dah semayang dah, habis dah, pakat balik dah, tak payahlah panggil mai lain minggu depan nak semayang pula, ataupun nak suruh minggu depan semayang Jumaat yang baru je lah. Ataupun nak arahkan semua orang qada dan sumbang. Tapi kalau ada orang nak qada, pilihan dia. Tapi tidaklah perlu havoc kes-kes yang seperti itu sehingga menjadi tajuk akbar, berita yang kadang-kadang saya tengok sering berlaku. Benda ada keluasannya. Namun asal eloklah, hendaklah letakkan ayat Quran itu bagi mengeluarkan kita daripada masalah.